10,000 reviews. Oh, macam famous ke Damascus ni? Bolehlah try je Oi, ramai ke batu kan? Ada lagi makanan? Wah, ada banyak. Jom. Pertama kali menjejakkan kaki ke Damascus. Bolehlah kat sini. So, sekarang ni kita call. Piu. Shawarma. Bolehlah try shawarma macam best Ambil mix lah. Ayam dengan daging. Bolehlah ambil lentil. Apa lagi yang best? Bolehlah chili samosa satu, hummus sweet bread satu. Bolehlah kebab, ambil ayam dengan lamb. Tapi yang beratur kat bawah tu semua untuk yang walk in Ya betul, betul. Dah penuh ni, macam mana? Turkish coffee. Ini yang letak pasir tu kan? Bukan? Ya betul. Bolehlah try Turkish coffee. Ni kita punya best seller. Bolehlah KitKat milkshake satu. Appetizer lentil soup. Ini appetizer orang Arab. Tengok rasa dia macam ni. Bismillah. Macam kuah dal pun ada. Makan dengan kopuk dia sekejap. Aku buat macam taco ni. Not bad kak. Yang ni macam papadom. Yang ni macam kuah dal. Gabung dua-dua. Alhamdulillah. Hummus. Ada chickpeas, olive oil, roti, sedikit sayuran. Lepas tu ada roti. Macam mana nak makan ni? Tak faham kak. Lembut punya. Benda ni lembut. Aku ingatkan roti dia. Ambil roti dia ni, cicah-cicah sikit. Bismillah. Rasa dia tak berapa nak manis, cuma berlemak. Okay, not bad. Samosa. Bismillah. Wow. Dalam dia ada cheese. Aku rasa ni samosa paling best lah pernah aku makan. Kebab. Yang beratur kat bawah tadi tu, itu walk in. Dan itu bukan peak hour lagi. Kalau peak hour, tak macam mana ni barisan. Macam ayam, daging, roti, tak daging, garlic sauce, fries, tomato. Wow. Dimasak dengan baik. Boleh repeat lagi lah, InsyaAllah di musim akan datang. Ini shawarma daging dengan ayam aku ambil. Bismillah. Sedap je. Tak senang duduk. Garlic sauce sedap, daging ayam okey. Cuma kalau dia buat tortilla kat benda ni, garing lagi sedap. Tapi kalau tengok dekat dia punya daging pusing bawah tu tadi, memang besar lah benda ni. Tapi kat sini ada butter chicken tau. Aku punya favourite memang butter chicken pun. Order jap lah. Tambah order butter chicken with rice. Alright, thank you. Alright. Okay, thank you. Nasi saja pun dah sedap. Butter chicken sedap. Tapi ini first time aku jumpa butter chicken yang letak kari. Okay lah, not bad. Adalah kelainan sikit. Tapi yang sini parking memang tak ada. Aku parking kat mana tadi? Ada spot kosong, nasib baik. Diorang cakap kalau nak parking dekat lot 10. Tapi mahal lah pula lot 10. Parking aku tadi free je.